Mak, Ya, cantik tak beg ni? cantik. Saya nak beli tak? Ambil lah. Asyik tengok je tadi. Mak ni kemain shopping hari ni. Saya sekala apa salahnya? Assalamualaikum. Wah, bestnya shopping hari ni. Mak, nak tanya sikit boleh? Tanya apa tu? Mana Mak dapat duit banyak ni? Siap boleh belanja setiap seorang lagi? Mak dapat bonus dari bos ke? Mak kerja lah. Ya ke? Sejak kebelakangan ni, Mak nampak macam pelik je. Pelik? Apa yang pelik? Pelik lah. Mak selalu stres. Main phone pun asyik sorok-sorok. Mak ada simpan apa-apa ke? Hai Adila. Hai, ya. Kau busy ke? Taklah, kenapa? Oh, tak ada. Aku sebenarnya dapat satu offer daripada tender kita. So, dia bagi tinggi jugalah. Tapi aku tak boleh buat seorang-seorang. Aku kena minta tolong kau. Kalau kau nak, kau boleh ambil dulu advance ni. Aku tak pastilah kalau kau edit ni mesti dengan anak aku nanti. Lah kau buat je. Senang je. Nanti anak-anak kau juga yang senang. Kita tengok jap. Siapa tu? Ya, cari siapa? Kami cari Puan Adila. Mak, ada orang nak jumpa ni. Jap, siapa tu? Puan Adila, Puan telah disyaki menerima rasuah. Sila ikut kami ke pejabat SPRM untuk siasatan. Mak buat apa ni? Mak terima rasuah. Kak, aku cuma. Oh, nasib baik mimpi. Kan dah pukul 7. Baik aku bersiap sekarang. Weh, kau ambil baliklah sampai ni. Aku tak nak duduk ketakutan dengan anak-anak aku. Kau serius lah kau tolak? Kau tak nak bahagia ke dengan anak-anak kau? Ya, sebab family aku lagi mahal daripada sampul ni. Aku sanggup bagikan anak-anak aku dengan cara lain, bukan dengan cara ni. Mak, hari ni kita dah tak pergi shopping ke? Tak semula yang hari tu boleh buat kita bahagia nak. Betul. Asalkan kita bahagia kan Mak? Betul tu.